Bila saya konsisten makan 2 biji, tapi sebenarnya 1 biji dah cukup, tapi saya nak tenaga lebih, saya makan 2 pagi dan petang. Sekarang saya boleh jangka dah. Perasan tak? Lepas makan tengah hari, ngantuk pun datang, mata pun dah tak nampak. Sebenarnya situasi ni bukan normal tau. Ramai yang kata, biasalah lepas makan memanglah ngantuk. No, tak. Kita boleh nampak ada orang walaupun lepas makan cergas, memang boleh selesaikan banyak tugas. Paling utama, punca kenapa ia berlaku adalah berlaku keradangan pada usus. Tolong dengar, usus ataupun kita sebut perut bahasa kita. Sebenarnya merujuk kepada usus. Usus ni kita kena faham adalah organ ataupun otak yang kedua. Otak pertama di sini memang kita kena jaga, otak kedua adalah usus. Orang yang bijak dia akan jaga usus. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut bahawa sumber ataupun punca segala penyakit adalah ada kaitan dengan usus. Dan Nabi juga bersabda, tidak ada tempat ataupun kantong ataupun bekas yang lebih buruk daripada anak Adam mengisi perut dia. Maksudnya sesuka hati dia isi. Sebab keburukan tu akan menyebar apabila kita tak jaga. Sekarang, apa kaitan Raudia olive guard ini dengan usus? Di dalamnya ada satu bahan iaitu sibakton. Sibakton ni adalah buah. Dia macam berries, macam kecil je, bulat-bulat. Boleh search tengok, tapi warna orange. Buah ini terdapat di negara Eropah yang musim sejuk. Maksudnya dalam suhu tertentu saja dia boleh hidup. Dan memang buah ini digunakan dan dikenal pasti sejak sekian lama, sangat bagus untuk rawatan yang berkaitan dengan usus dan perut. Jadi, kenapa ia berfungsi yang sangat baik untuk usus ni? Dia kaya yang pertama omega 7 yang jarang sangat kita nak jumpa dalam sumber makanan harian kita, kecuali daripada sumber-sumber seperti ini. Apa pentingnya omega 7? Dia akan memulihkan dan membaiki dan menambahkan prestasi sel usus kita. Jadi usus tu boleh bekerja dengan baik. Saya pernah pergi buat rawatan. Saya pergi jumpa doktor. Masa tu saya macam badan saya terlalu macam lemah. Lepas tu bila pergi cek, doktor kata, "Ustazah sihat je, okey je. Tapi kita buat rawatan usus, Ustazah." Saya kata, "Kenapa rawatan usus?" Lalu doktor terangkan macam ni. Kalau pun Ustazah makan suplemen bagus macam mana pun, buat rawatan bagus macam mana pun, tapi kalau usus tak sihat, dia tak boleh serap pun. Dia tak boleh serap pun vitamin-vitamin, omega ke apa yang kita makan tu, dia tak boleh serap. Jadi dia kata rawat usus. Nanti insya-Allah apa yang Ustazah makan, zaitun ke apa, dia akan boleh menyerap dengan baik. Kena faham, penting sangat merawat usus. Jadi dalam sibakton juga dia kaya dengan vitamin C. Satu lagi dalam sibakton ni dia ada vitamin B kompleks. Apa pentingnya? Dia akan meningkatkan metabolisme sel kita. Kita biasa dengar metabolisme aja, kita kaitkan dengan apa? Metabolisme dah tak bagus, dah menurun, sebab tu badan saya naik. Metabolisme dalam darah pun penting, dalam sel pun penting. Sebab metabolisme itu akan mempercepatkan proses penghadaman. Dialah yang akan enjin yang bagus, yang sihat, yang kuat, supaya usus kita tu bila masuk je makanan, proses pencernaan boleh dilakukan dengan cepat, dengan sihat, dengan cergas. Tak adalah usus tu tersumbat lah, makanan tak dah makan hari ni, lusa baru keluar. Tak tahulah dia jadi apa dah dalam tu, yang susah-susah nak membuang. Alhamdulillah, ini bukan cerita rekat, ini jujur. Nampak kan saya jujur? Kalau tak, saya tak boleh sebut macam ni. Bila saya konsisten makan 2 biji, tapi sebenarnya 1 biji dah cukup, tapi saya nak tenaga lebih, saya makan 2 pagi dan petang. Sekarang saya boleh jangka dah saya nak buang, bila saya nak buang. Maksudnya nak buang air besar lah, paling utama ya. Jadi saya dah boleh agak dan waktu tu hampir sama, tak lagi jauh. Ia memudahkan urusan saya. Saya dah boleh jangka kejap gini nak buang ni dalam tempoh ni. Betul, dia menguruskan proses penghadaman dan menguruskan proses pembuangan. Ia sangat penting supaya toksik tidak berkumpul dalam badan. Banyak lagi kelebihan dalam olive guard kita ini. Dapatkan segera, jangan bertangguh merasai khasiatnya. Sayangkan duit kita, lebih sayangkan diri kita. Sebab kalau duit banyak pun tak boleh nak menikmati duit tu, tak boleh nak guna, apa gunanya? Okay, last sekali, perut tenang, hati pun senang. Perut kacau, fikiran pun kacau. Okey, beli 1 jimat. Sekarang kita ada harga promosi. Tapi kalau beli 3 super duper jimat, bolehlah guna untuk 3 bulan ataupun kongsi dengan orang tersayang. Belilah olive guard bagi pada anak-anak. Kita pun nak anak kita sihat, pembelajaran dia bagus. Bagilah pada suami. Sebab apa? Kita pun nak dia sihat, dia kuat, kita juga dapat manfaat. Jadi, tekan link di bawah sekarang.